Satu budak cakap, awang, beli kereta used car. Beli report saja mah, kenapa nak cek sendiri? Bodoh. Oh, betul jugalah. Kalau you cakap macam ni, betul juga. Sebab hari itu awang ada buat satu video untuk cara cek kereta langgar, kereta banjir punya. So, ini orang dia komen, dia cakap, you beli saja report sudah boleh mah. Tahu juga awang, ada banyak platform macam Jomcheck lah, macam Scroop lah. Dia orang sekarang ada jual report. Okay? Ada jual report untuk ini kereta. Sebelum you beli, you boleh cek dulu. Kalau itu kereta dia pernah claim, so you boleh tahu. Dia sana ada record. Ini bila-bila tahun berapa dia pernah claim sampai macam mana. Semua dia ada record punya. Itu yang platform-platform jual punya lah. Kereta used kah? Macam mana dia orang boleh tahu itu condition langgar macam mana? Sebab dia orang pernah buat claim. Dua kereta langgar, so claim insurance company akan record. Akan record dia jual ini report, kasih itu platform. So, platform dia boleh dapat loh. Betul tak? So, kalau dia tak ada claim, I tak mau hilang I punya NCD. I langgar you punya kereta. I bayar you cash bagi buat 10,000. I tak mau. I bayar you cash. So, ada record tak bang? Bodoh? Siapa bodoh sekarang? Follow awang, dapatkan info dan knowledge kereta.